Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi. Aku comeback hari ni. Kita berada di Jetty Mawai. Halo guys. Itu dia salah seorang organizer kita, Jejak Angler YouTube. Ni dia punya owner jetty, pemilik jetty. Hari ni ada event santai-santai lah dekat Mawai ni. So aku pun join sekali. Ni rakan saya, rakan lama. Hai. Apple. Ni kita punya memandai je kau. Okey, so ada dalam 20 ke 30 orang lah macam tu. Kita buat event suka-suka hari ni. So yeah, let's go. Okay guys, so event ni ada sponsor daripada TCE Tackle, organize daripada Jenggo punya tim anti kumpau. event apa? Jenggo mencari Jenggo. Untuk syarat kita buat simple saja. Macam Jenggo seekor terberat, Jenggo seekor terpanjang, Jenggo seekor biru terkecil, Jenggo Maggi, Jenggo selasih. Jenggo terkecil lah. Sama pada 8:30 pagi. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, saya bagian sponsor Sebelum tu boleh tak kita tepuk tangan mengucapkan terima kasih kepada TCE Tackle yang sponsor besar kita pada pagi ini. Nama kita Encik Steven lah, dia daripada wakil TCE Tackle. Saya hari ni kita akan gerak atas bot dan ada satu kontes yang kita orang akan buat untuk TCE Tackle lah. Tapi sebelum tu kita serahkan dulu pada Sejumlah ada something untuk share. Okay, info you. Okay, ini untuk TCE Tackle. Okay, TCE Tackle dia ada sediakan satu membership. Kalau siapa yang nak beli barang dekat setiap outlet TCE Tackle, dengan membership tu pendaftaran RM10 setahun, you akan dapat diskaun 7% setiap barang dia. Dan waktu hari jadi korang, dia ada 10% diskaun. Jadi waktu hari jadi korang pergilah TCE Tackle mana-mana, bawa membership tu pergi shopping. Dia ada kayak T-Cam, dia ada fiber, dia ada outboard Aji King, dan dia ada Sea-Doo jet ski. Semua tu boleh dapat diskaun betul? Boleh dapat diskaun 10%. Okey. Okey, seterusnya saya akan pergi ke kita punya kontes. Hari ni punya kontes sampai habis sebelum naik kayak lah pukul 3 petang. Pukul 3 lah. Kita habis pukul apa? 4. Jadi last submission pukul 3. Cara dia, you all punya cash, tak kisahlah besar kecil, tak termasuk yang syarat tu lah. Okay, you all kena selfie. You all ada topi kan? At least logo TCE. Selfie atau apa-apa logo lah yang you ada dekat tackle box ke. Ambil gambar hasil tu dan post dekat dalam dia punya TCE punya Facebook dan TCE punya TikTok. TikTok, you all buatlah short video kan. Lepas tu you all mention TCE Tackle. Jadi dia akan dapat. Sama juga dalam Facebook, you all post je dekat you all punya wall. Lepas tu, okay, saya dah post. Minta korang follow page Facebook TCE Tackle Sdn Bhd ni. Follow dulu. Dan dia ada satu lagi. Dah follow alhamdulillah. Mana you punya members lah ni? Dah follow dapat hadiah ke? Dah follow dapat hadiah. Dah follow dah jumpa Amoy. Dah follow kan? Padahal baru 30 tadi. Maknanya you all fan club kita punya sponsor akan pilih lah siapa pemenang dia. Okey, saya rasa itu je, saya serah balik pada penganjur. Ni penganjur kasih sponsor. Bagi saya. Okey. Wah, belum apa-apa sudah dapat udang oh. Okay, thank you. Nanti bu. Okay guys, kita panai enjin dulu. Setelah berbulan-bulan aku tak mancing udang. So, bismillahirrahmanirrahim. Inilah bot saya. And kita susun dulu. Kena ikat. Kalau tak ikat bahaya. Enjin boleh terjatuh ni. Masukkan dulu.
Pasal nak start ke enjin. Macam longgar. Reput dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, enjin masih hidup. Kita boleh lancar. So event habis pukul 4 petang. Kena last hantar pukul 3. Boleh, pelan-pelan. Boleh. Bang jap. Nampak? Oh, ada yang ramai dah turun. Ada yang tunda. Macam-macam. So kita tunggu Zul lah. Sekali dengan Zul lah. Kita tunggu sekali. Oh, mantap. Oh, mantap. Okey. Santai-santai je. Tak ada rushing, tak urgent. Suasana di Mawai, JT Mawai. Ni ada lagi JT. Dekat Mawai ni ada 5 ke 6 JT lebih kurang macam tu. Tapi kalau musim udang memang meriah lah sini. Memang meriah. Korang nak mancing tu kena booking dulu. Kena booking boat. Okay. So jom kita jumpa kat spot. Bye bye. Kalau korang main sungai, dia kalau boleh korang jangan lalu laju. Sebab kadang-kadang ada ni, anda nampak ni, kayu, batang-batang timbul, hanyut. So kalau laju agak bahaya. Yang nampak tu. Dia kena santai-santai je. Alright. Jom teruskan perjalanan. Okay, korang tengok macam mana dia towing boat. Diikat depan belakang, kiri kanan. Macam ni bagus, sesuai. Dia selamat sikit. Kalau compare dengan kita tarik daripada belakang kan, tu pun selamat juga. Tapi kadang-kadang bila ada ombak tu, dia melilau-lilau boatnya. Kalau macam gini dia lebih selamat. Kat depan belakang kuat-kuat, rapat. Betul ni. Bawah towing. Ni pun sama. Okay guys, setelah 1 jam bapak jauh siap. Aku tak tahulah minyak aku cukup ke tak. Rasa boleh kot. Hopefully cukup lah kot. Dia orang cakap info-info udang makan jauh. So memang jauh gila ke bawah tu ni. Dekat-dekat dengan kampung sayang ni. So jom kita set up. Bismillahirrahmanirrahim. Penat menggigil tangan ni. Bawa apa enjin. Okey, memandangkan okey, kita check drag dulu. Lepas tu ni setup saya. Kita akan pakai 2 mata ni sebab hari ni air kecil, jadi mungkin udang banyak main kat tengah. So mata saya akan pakai Angler 3 Angler 4208 lah ni. Saiz 3 ada, saiz 2, saiz 1. Mata maut pun ada, Ninja standby. So tak kisahlah, yang penting ada makan. Okay, jom kita cuba. Okay, udang pertama kita hari ni. Alhamdulillah. Jahat main, jahat. Alhamdulillah, sepik kuning. Basah ganjut. Udang udang yang kedua. Cari ikan je. Udang. Alhamdulillah, udang telur. Masuk.
Alhamdulillah. Udang ketiga. Ada dua urut kena ni. Ni kena. Sebelah sana pun kena. Alhamdulillah, spek kuning. Spek kuning. Okay. Udang keenam kita. Tepi, udah main tepi. Udah main tepi, serius. Hah? Rod lembut. So ni macam begitu. Kotak pun berat. Spek kuning ke spek biru ni? Spek biru mantap. Dapat pula. Dah main. Dah main. Steam weh, steam. Dia pun jentik tu jahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ni kena. Mantap. Bed berat. Tunggu dia benam lagi. Tu kena pergi dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak. Mantap. Spek biru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiz. Ni baru betul. Tapi sebelah je dia punya ni pula. Aduh. Comelnya. Udang terkecil. Boleh jadi. Kecil dah bertelur. Udang kecil je. Udang kecil je. Kecil. Inilah gunaan rod udang yang lembut je ni. Dia kecil, dia susah nak rabut. Memandangkan hari ni ada udang terkecil, jadi mungkin kita boleh menang. Mungkin kan bersatu. Kumpul udang kecil-kecil je lah. Udang.
Spek kuning. Pun saiz dia kecil-kecil tapi dia tetap udang galah. So nampak? Kali dia purple. Nampak tak? Ni lah udang selasih. Badan dia purple. Semua warna purple. Dia warna purple je, yang purple cair-cair macam tu. Isi dia warna purple tau ni. Inilah nama dia udang selasih. Udang yang jenis ni boleh katakan kategori rare jugalah. Tapi boleh dapat kat Mawai insyaAllah kalau ada rezeki. Alright, itu saja saya nak share. Okay, jom. Alhamdulillah, telur. Wah, comelnya. Ini mungkin ikan udang terkecil yang kita boleh juara hari ni. Comel gila. Okay, kita simpan sini. Oh, ni mungkin spek biru. Oh, ini mungkin spek biru. Rabut ya Allah. Aduh, hai. Wih, jahat main. Jahat main, jahat. Makan diam boh. Dalam makan diam, jahat lah tu. Jahat. Kecil tapi kepuasan berganda. Alhamdulillah. Mantap. Okey. Alhamdulillah, udang telur banyak lah. Alah, udang Maggi. Dari naikkan hari ini. Itu pun udang last tu yang rasa tu udang paksa. Ni aku punya. Udang paksa Apple punya. Dia tengah mengadili mengadili udang terberat, udang terkecil. Udang terkecil guys. 5 gram. Okay guys, so kalau nak sewa boat dekat sini, tu nombor dia 017-730-4248. Usaha pengawal. Boat kosong RM20 macam biasa. So kita dah nak penghabisan event. Udang-udang pun dah timbang. Sekarang kita tunggu penyampaian hadiah. Alright, let's go. Okay guys, penyampaian hadiah. Ada lagi. Mantap. Okey, terberat yang pertama menangi oleh saudara Faiz 72 gram. Woi, dapat beras tak? Dapat beras tak? Woi. Bini tak marah Oh, mau? Oh, boleh balik bagi tahu bini ni. Aduh. Okey, terima kasih. Jap letak ni. Berat ni, 5 gram. Letak je. Kakak. Aduh. Okey, terima kasih. Kakak. Berat dan juga rod reel dengan rod daripada Espuyu. Espuyu ni daripada PCE Tackle ni. Oh, dia ada rod ni teleskopi. Tu pen. Dah boleh gendam dah. Let's go. Oh, kategori terpanjang. Mimin tak payah beli bulan. Berat. Banyak ni. Untung umpat. Beranda tu. Ambil gambar sekali. Lagi sekali ambil gambar. Ada duit. Dapat duit weh.
Dapat duit Mak. Dia dah 2 set. Lepas ni 8 set je dah. Tengok pun. Okey, seterusnya saudara. Okey, Hasan. Mari kita masuk. Okey. 1 2 Dia apa? 1 2 3. Orang panggil nama ambil je. Dia terselit dalam daripada siapa yang dia post ni. 1 2 3. 1 2 3. Oh, kami isteri. Dia balik dia. Meriah atas sungai tadi. Tak gumpau Tak gumpau Berakhirlah sudah event kita hari ni di Jeti Mawai. Semua orang dapat hadiah. Alhamdulillah. So inilah hadiah yang kita dapat, udang terberat dan udang selasih. Alright, kita jumpa di episod akan datang. Thank you very much guys. Bye bye. Selepas mancing, kita makan ramai-ramai. Udang sambal. Oh sorry, udang tom yum.